Firdaus bin Abdul Rahman. Fushamira binti Makfuzi. First, saya kenal dia tahun 2004. You can take my heart. Okay, menurut kata dia first nampak saya dekat Maidina KLCC. Time tu dia tak tahu saya satu sekolah dengan dia pun. You can take my heart very close to your heart. Lepas tu tengok dia macam You can take my okey. heart forever if you like. Okey. But not Aku dapat perempuan mungkin. every heart Aku tak cek lain ni. belongs to any other. Betul aku tak cek lain ni. Kalau aku dapat dia lah aku tak cek lain. Go. You and I are meant to be. Dia niat dekat hati kata macam, oh kalau dapat dia ni tak cari lain. When you look at me and we're skin to skin, I want you so. Please come in and you love me more and more. My love grows up with you and you kiss me more and more. Kebetulan pula jumpa dekat sekolah. Jadi dah tahu dia satu sekolah dengan kita. Jadi cuba dapat rapatkan dengan dia. If I take your heart, I will heal his old wounds. If I take your heart, it's to make it happy. If I take your heart, it's forever close to mine. But not every heart belongs to any other. You and I are meant to be. I'm the one for you, you're the one for me. You love me as much as I do. When you Sekali look betul-betul at me, dapat, I'm skin to skin. terus I want melekat. you so. Please Sampai come in, sekarang, and you love me more kita and dah more. nak And my love grows up with kahwin. you. And you kiss me more and more. And I kiss you too. And I kiss you too. I don't care if I'm again carried away. If you swear to give me your heart in return. I don't care if I'm again carried away. If you swear to give me your heart in return. To give me your heart in return. Hari itu kita orang pergi lunch dekat Chili's. Okey, dia tak cakap apa-apa pun, dia tak ada purpose, tak ada apa. Tiba-tiba waktu kita orang tengah tunggu makanan, tiba-tiba dia call mama dia call macam biasa je. Tanya mama dia, tengah buat apa, dah makan ke belum. Lepas tu tiba-tiba je dia terus cakap dengan mama dia. Nak cakap sikit, ada benda nak bincang. Saya ingat lagi 2 bulan nak tunang dengan Mira. Lagi 2 bulan. Kalau okey lah. Boleh. Kalau boleh, okey lah. Kalau mak saya kata tak okey, memang takkan jadilah. Tapi mak saya kata okey. Apa dia? Saya dah tanya mama nak kahwin dengan awak. Awak nak kahwin dengan saya? Ni tahu. Baru saya tanya dia nak kahwin dengan saya tak? Mesti nak. Saya memang terkejut sebab tiba-tiba je. Lepas tu dia kata dia nak kahwin dengan saya. Semoga dia dapat jaga saya baik-baik. Semoga kami bahagia hingga ke hayat. Lepas tu kalau boleh nak bahagia lagi, tak mau gaduh-gaduh lagi. Doakan kami kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Saya Julian Firdaus. Dan saya Fushamira. Jemput datang ke majlis saya pada 18 Januari 2014 di Felda Villa, Jalan Semarak. Dan saya 26 Januari 2014 di Felda Casa Heliconia, Dewan Felda, Jalan Semarak. Jemput datang. Jemput. Saya dah kenal Mira daripada sekolah.
Sekolah Puteri Wilayah Form 1 sampai sekarang. Mira ni jenis yang beramah, senang borak dengan orang, tak sombong. Kita orang memang guru-guru gila-gila, sebab tu boleh ngam sampai sekarang. Mira dengan Julian nampak macam daripada sekolah lama gila, memang tahniah lah dekat korang, lama sangat. So bagi saya, orang ni memang match lah. Memang nampak happy je, gaduh-gaduh tu selalu lah kan, dengar Mira komplain-komplain kadang-kadang, tapi tetap end up diorang mesti berbaik balik sampai sekarang. Nak wish senawar pengantin baru dengan gaduh-gaduh cepat sikit dapat anak. Semoga perkahwinan ni menjadi titik tolak kepada Mira untuk menjadi seorang yang lebih bertanggungjawab. Semoga berkekalan ke jannah. Harap-harap tak ada apa-apa dugaan yang besar lah. Semoga korang kekal, bahagia anak cucu, korang dah kawan lama. Jangan sia-siakan hubungan yang korang ada sekarang.